mana live ni boleh masuk tanpa aku accept? Terkejut aku. Asal dengar macam tengah kunyah-kunyah nasi ni. Tak puasa ke? Tu kan dia. Itu kan urusan aku. Dia tak puasa guys. Baik. Tadi aku nampak kau dekat mamak. Astaghfirullahaladzim, puasa-puasa tak boleh fitnah. Astaghfirullahaladzim, dosa-dosa. Fitnah. Sebenarnya aku dengan Najla, kita orang macam tak ada apa lah, rahsia. Tak boleh cakap. Asal tak puasa. Aku dah cakap dah. Memang Najla, simpan air tu. Mana ada kau ni? Tak. Mana? Guys, macam mana ni? Bila nak maghrib? Najla, nampak nasi tu sorok. Oh my god guys, should I pakai this thing? kau ni dah kenapa nak? Weh, kau ingat tak fish eye ni weh? Zaman-zaman dulu. Ya. Apa lagu biasa orang pakai. Dulu lapar tapi sekarang dah kenyang. Dulu cari pizza bisa nak nak. Bos mimpi kamu sebab tenggelam. Apa lagi? Makan papadom. Kau siapa jap? Aku akan post hari ni, don't worry. Rif, kau buat hal Rif, orang fitnah kau tak puasa, aku tak tanggung Astagfirullahaladzim, kecewanya aku. Message. Okay guys, macam ni. Bagi sekejap, aku try download sini dulu. Tahu, sama saya. Aku settle benda ni sekejap je. Lepas tu aku bagi tahu korang aku dah boleh posting benda ni. Lepas tu korang pun dah boleh tengok. Korang sekali record post. Dia record post Rif tak puasa, dia punya thumbnail. So apa-apa pun saya Aina tak murah tapi mahal. Berbuka dulu, let's go.